Selamat kembali ke Smart But Stuck. Saya bersama Rajesh Shetty. Ya, dan anda tahu, salah satu perkara yang kita bincangkan dalam 2 episod pertama adalah banyak orang pintar hanya tidak dapat atas apa jua sebab mengubah ataupun berjuang untuk mengubah. Yang satu lagi adalah untuk mengambil tindakan. Sekarang perkara ketiga yang anda katakan adalah berkomunikasi. Jelaskan kepada kami sedikit tentang itu. Sangat menarik apabila saya mendapati bahawa anda tahu ada beberapa orang yang benar-benar bijak, tetapi untuk apa jua sebab mereka tidak dapat menjelaskan apa yang mereka lakukan, dan kemudian saya berfikir bagaimana mereka boleh begitu bijak. Tetapi apabila mereka bercakap, ia kelihatan seperti sampah. Betul. Jadi kemudian saya sedar apa yang salah dengan mereka, mengapa mereka sukar untuk berkomunikasi. Kemudian saya mendapati ia fenomena sederhana. Itu mereka ingin mengatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam fikiran mereka, mereka tidak mampu. Saya rasa saya tidak perlu menyebut semua 1, 2, 3, 4, line, 6, 7, 8. Saya akan katakan 1, 6, 8 kerana 2, 3, 4, 5. Saya rasa itu jelas. Dan saya akan katakan 6. Tetapi 7 itu sangat jelas. Saya akan abaikan. Dan kemudian saya akan katakan 8. Jadi kemudian mereka berfikir, sesiapa yang mendengar, mereka akan mendengar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mereka akan hubungkan titik-titik. Mereka akan menghubungkan titik-titik itu. Tetapi mereka begitu yakin bahawa orang lain akan menghubungkan titik-titik itu. Mereka akan bertanya kepada kita, adakah anda faham? Dan seolah-olah anda sepatutnya sudah memahaminya. Jadi orang lain berfikir, mungkin saya sepatutnya sudah memahaminya. Saya bukan bodoh. Jadi saya akan katakan, ya, saya faham. Dalam fikiran mereka, mereka tidak pernah memahaminya. Dan sekarang mereka mendapat pengesahan yang salah bahawa saya fikir, jika saya hanya katakan 1, 6 dan 8, semua orang akan faham. Dan ia menjadi corak yang konsisten di mana mereka akan mengabaikan perkara yang jelas, tetapi ia tidak lagi jelas. Dan kita melakukan ini, maksud saya pemimpin melakukan ini kerana mereka fikirkan bahawa orang lain berada dalam gelombang yang selamat. Mengapa pemampatan ini berlaku? Kerana pasal benar berlari pada kelajuan kilat, mereka ingin memproses perkara dengan cepat dan mereka mahu menyelesaikan perkara dengan segera. Jadi mereka terus memampatkan untuk menjimatkan masa dan mereka melakukannya secara konsisten. Dan apabila mereka melakukannya secara konsisten, ia menjadi satu tabiat. Jadi mereka mengabaikan perkara. Ya, ia hampir seperti jika seseorang telah menulis sebuah buku, anda sangat bijak dan anda bertanya kepadanya, bagaimana anda menerbitkan buku itu? Jadi itu sangat mudah. Saya menulisnya dan kemudian saya bekerja dengan penerbit dan ia ada di kedai buku. Dan apa ubatnya? Ubatnya adalah sekali lagi, anda sentiasa perlu kembali kepada bulatan dalaman anda. Dan apabila anda cuba untuk membuat tawaran atau sesuatu, anda sentiasa cuba untuk tidak mendapatkan pujian tetapi mendapatkan tamparan di muka yang bermaksud anda bertanya kepada bulatan dalaman anda, saya cuba untuk mengamalkan naratif ini. Dan saya akan mengatakannya dan saya mahu anda beritahu saya apa yang saya terlepas. Jadi daripada berkata, beritahu saya ini sangat hebat anda, sebenarnya memberikan mereka sambutan karpet merah untuk mengkritik anda. Tetapi kadang-kadang bulatan dalaman anda ingin, maksud saya, mereka menyayangi anda atau mereka ingin menggembirakan anda dan mereka mungkin tidak benar-benar. Anda tahu beritahu anda maklum balas yang anda perlu ada, kan? Ya, itu adalah masalah dengan bulatan cinta. Dan yang pertama sekali, anda harus mengelak daripada bertanya kepada bulatan cinta kerana mereka hanya akan mengatakan perkara yang akan menggembirakan anda. Anda perlu mempunyai bulatan dalaman yang saya panggil bulatan kompetensi yang termasuk mentor anda. Siapa yang tidak akan membiarkan anda jatuh kerana mereka mempunyai kepentingan terbaik untuk anda? Jadi fokus mendapatkan maklum balas daripada bulatan kompetensi bukan daripada bulatan cinta. Ya, bulatan cinta adalah pujian di belakang. Jadi komunikasi adalah isu yang besar. Terima kasih Rajesh, saya hargai pemikiran ini.